Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak tengok macam mana Semenanjung Tanah Melayu, sebuah kawasan tropika yang kaya raya, boleh berubah sepenuhnya. Dulu tempat ni memang jadi tumpuan perdagangan sejak zaman berzaman. Cuba bayangkan, beratus-ratus tahun lamanya, Selat Melaka ni tak pernah sunyi, sentiasa penuh dengan kapal-kapal dari Arab, China, India, semua ada. Bau rempah ratus tu menusuk hidung, pelabuhan pula riuh rendah orang tawar menawar sutura, macam-macam lagi. Pendek kata, ia memang pusat dagangan global pada masa tu. Tapi kan, dalam sekelip mata, dalam tempoh lebih kurang 100 tahun je, semua tu berubah. Daripada sebuah pusat perdagangan yang bebas, ia bertukar jadi macam sebuah jentera ekonomi gergasi yang dikawal oleh British. Satu perubahan yang betul-betul drastik. Jadi, persoalan besarnya kan, macam mana semua ni boleh jadi? Macam mana dengan hanya beberapa pos dagangan, British boleh ubah rupa seluruh semenanjung ni? Ini yang kita nak bongkar. Jom kita tengok satu persatu. Okey, semuanya bermula dengan satu matlamat yang sangat jelas. Syarikat Hindia Timur Inggeris, ini syarikat gergasi masa tu, tengah cari satu pelabuhan strategik. Kenapa? Sebab diorang nak kawal laluan perdagangan dan mestilah nak kembangkan lagi empire bisnes diorang. Jadi, apa senjata rahsia diorang? Konsep pelabuhan bebas. Caranya mudah je, buka pelabuhan yang tak ada cukai atau cukainya sangat rendah. Ini macam magnet tau tak? Semua pedagang dari serata dunia akan datang, tinggalkan pelabuhan-pelabuhan lain yang ada cukai tinggi. Satu strategi ekonomi yang sangat-sangat bijak. Dan inilah langkah pertama diorang. Tahun 1786, Kapten Francis Light berjaya dapatkan Pulau Pinang daripada Sultan Kedah. Dibuka Georgetown sebagai pelabuhan bebas dan boom, Pulau Pinang terus maju. Jadi bukti hidup yang strategi diorang ni memang menjadi. Dari sinilah pengaruh British mula bertapak. Tapi, dapatkan Pulau Pinang tu baru permulaan. British tahu untuk betul-betul pegang laluan perdagangan, terutamanya laluan ke China, satu pelabuhan saja tak cukup. Diorang perlukan satu rangkaian. Tahun 1826. Ingat tarikh ni, sebab ia sangat penting. Inilah tahunnya satu entiti pentadbiran baru diwujudkan yang menggabungkan semua kekuatan British kat rantau ni. Dan entiti itu kita kenali sebagai Negeri-Negeri Selat. Ia gabungkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Tiga tempat ni bila digabungkan, dia jadi macam satu segitiga pengaruh yang bagi British kawalan total ke atas laluan laut paling sibuk ke Asia Tenggara. Siapa kontrol selat ni, dia kontrol perdagangan ke timur. Senang cerita. Kejayaan ekonomi ni mestilah ada kesannya. Dan kesan paling besar ialah perubahan demografi. Nampak tak carta ni? Pelabuhan-pelabuhan ni jadi macam magnet yang tarik pendatang. Orang Cina datang cari peluang dalam lombong biji timah. Orang India pula dibawa masuk oleh British untuk jadi buruh, bina jalan raya, landasan kereta api, kerja kat ladang. Masyarakat Tanah Melayu berubah wajah buat selamanya. Bila pengaruh ekonomi dah kuat, British mula jeling ke arah politik pula. Diorang tunggu je peluang. Dan pergolakan dalam negeri-negeri Melayu, itulah peluang keemasan yang diorang nanti-nantikan. Dan masanya tiba pada tahun 1874. Waktu tu, ada perebutan kuasa antara pembesar Melayu di Perak pasal kawasan lombong bijih timah yang kaya. Keadaan jadi huru-hara. British nampak ini sebagai jemputan untuk masuk campur. Hasilnya, Perjanjian Pangkor. Perjanjian inilah yang perkenalkan apa yang kita panggil sistem resident. Ahli sejarah panggil ni pemerintahan tak langsung. Bunyinya macam okey kan? Resident British ni kononnya cuma bagi nasihat je pada Sultan. Tapi realitinya nasihat tu wajib dipatuhi. Wajib! Melainkan dalam bab agama Islam dan adat Melayu. Jadi, secara dasarnya kuasa sebenar dah berpindah tangan kepada British. Dengan kuasa politik dalam tangan, British mula kerah hasil bumi Tanah Melayu habis-habisan. Ada dua komoditi yang betul-betul mengubah ekonomi semenanjung ni. Dua benda ni jadi enjin ekonomi baru, biji timah dan getah. Kat Eropah, revolusi perindustrian perlukan banyak biji timah. Lepas tu, industri kereta pula meletup. Jadi, permintaan untuk getah melambung tinggi. Tanah Melayu ada dua-dua ni dalam kuantiti yang sangat banyak. Jadi, modal British pun masuk mencurah-curah. Dan tak lama lepas tu, Tanah Melayu jadi antara pengeluar utama dunia. Kesan ledakan ni, sangat mendalam. Landscape fizikal Tanah Melayu berubah terus. Hutan-hutan tebal yang ada sejak beribu tahun ditebang untuk buka ladang getah seluas mata memandang.
Dan bila ada ladang besar, mestilah perlukan ramai pekerja. Ini menyebabkan lagi ramai buruh dari India dibawa masuk. Semua perubahan ni, ekonomi, demografi, tentulah meninggalkan kesan sosial yang kekal sampai hari ini dan membentuk semula struktur masyarakat di Tanah Melayu. Apa yang terjadi ialah satu masyarakat yang terpisah-pisah ikut ekonomi dan kaum. Orang Melayu sebagai penduduk asal makin lama makin tersisih dari ekonomi kolonial baru ni. Orang Cina pula lebih berjaya dalam perdagangan dan perlombongan. Manakala orang India jadi tulang belakang tenaga kerja di ladang-ladang dan projek infrastruktur. Pembahagian peranan ni wujudkan satu jurang sosial yang sangat ketara. Petikan ni rumuskan semuanya dengan baik. Rasa tak puas hati mula timbul, terutamanya dalam kalangan orang Melayu yang rasa macam orang asing kat tanah air sendiri. Dari sinilah benih-benih semangat kebangsaan atau nasionalisme mula bercambah. Kesedaran untuk dapatkan balik hak dan kedaulatan mula tersebar. Jadi, kita kembali kepada persoalan besar tadi. Memang tak boleh dinafikan British bawa pembangunan ekonomi, tapi dengan kos sosial yang sangat tinggi. Ia membentuk sebuah masyarakat majmuk yang sangat kompleks dengan cabaran-cabaran yang kita rasa sampai sekarang. Satu legasi yang masih hangat dibincangkan hingga ke hari ini.